Nasi ambeng ni saya dari kecil lagi memang kita orang dulu ramai adik-beradik, jadi macam susah mak nak urus, dia pun nak kerja dekat sawah semua, jadi dia masak sekali banyak-banyak, makan longgok semua ramai-ramai, satu keliling talam tu makan semua sekali. Sekali lah, dari saya masih kecil lagi, mak lah memang belajar kat mak lah, mak ada buat nasi. Saya Siti Sapurah binti Basri, berasal dari Parit Sembilan, Sungai Besar, tapi tinggal di Sungai Buloh lah. Rumah Sungai Besar ni rumah pusaka. Nasi ambeng ni asalnya dari Pulau Jawa. Lepas tu diorang pendatang tu datang ke Malaysia ni, jadi dia bawa lah tradisi dia tu ke sini. Lepas tu bila orang sini rasa macam sesuai, kita pun teruslah praktikkan kat sini. Nasi ambang tu dia ada nasi, ada mi goreng dia, ada lauk dia. Biasanya lauk dia ayam masak kicap ataupun ayam masak ayam goreng lah. Dia selalunya kering. Lepas tu ada serunding. Serunding tu macam kelapa, dia taruh rempah-rempah lah. Dengan ada sambal goreng dia. Dan lagi satu ada ikan masin. Itu je lah. Setengah orang dia akan tambah lagi lah, macam rempeyek ke, ataupun tambah lauk lagi ke. Tapi yang asal dia sebetulnya itulah 5 jenis tu. Sekarang ni dah naik semula lah, sebab dia dah macam Selangor dah nak isytihar dia makanan rasmi Selangor. Jadi macam dia dah banyak lah. Dia kebanyakannya selalu ada dekat macam kenduri-kenduri lah. Macam kenduri-kenduri yang kenduri arwah, macam dekat kampung-kampung lah. Kalau kat Pekan tu tak ada rasanya, dekat kampung-kampung. Lepas tu sebabnya dia macam senang. Kita letak semua nasi, semua lauk semua dalam tu. Boleh makan sekali ramai-ramai, macam pinggan pun tak payah nak basuh-basuh kan, sekali lauk pun tak banyak bekas lah, macam terus makan. Makan macam satu dulang tu lah. Nasi ambeng ni biasanya dibuat masa kenduri yang kecil-kecilan lah, macam doa selamat, kenduri arwah. Macam untuk kenduri kahwin tak adalah, tak buatlah nasi ambeng. Macam kenduri yang kecil-kecil je lah. Bila dah hidangkan, kita akan berkumpul lah bulat kat bulatan tu. Kita makanlah selalunya untuk satu dulang dalam 4 orang macam tu lah. 5 atau 4 orang lah selesa. Nasi ambeng ni asalnya makanan untuk orang susah. Jadi dia macam orang susah, dia kerja berat. Jadi dia perlu banyak karbohidrat semua. Jadi tu yang ada tempe, ada nasi, ada mi. Itu semua karbohidrat lah untuk tenaga dia nak buat kerja berat lah. Dia orang selalu kerja sawah, kerja kebun. Saya pun dapat resipi ni daripada ibu saya. Jadi saya akan cuba ajar ke anak-anak saya untuk dia terus praktiskan supaya tradisi nasi ambeng ni tak hilang. Sebab dia dah semakin hilang untuk budak-budak sekarang ni. Itu yang nak bagi dia terus ada lah. Nasi ambeng ni memang dah jadi identiti orang Jawa lah. Sebab dalam tu pun kita ada tempe, ada tahu, memang
kicap semua kan, suun apa semua tu memang makanan orang Jawa lah. Dia memang suka tempe orang Jawa. Macam dekat Selangor ni, banyakkan orang-orang Jawa, dari Sekincan, Sabak Benam, ramailah orang Jawa. Jadi macam kita mudah nak dapat nasi ambeng ni. Bahan mentah kat sini, alhamdulillah. Kat Selangor, Sungai Besar ni, Tanjung Karang semua alhamdulillah lah. Tempe, tahu semua senang dapat lah. Kalau macam kat tempat lain tu rasa macam susah sikit. Memandangkan Kuala Selangor, Sekincan, Tanjung Karang ni dah jadi pusat tarikan pelancong, bolehlah kita ketengahkanlah nasi ambeng ni untuk orang lebih ramai lagi kenal nasi ambeng macam mana. Zaman sekarang memang orang dah banyak tukar-tukar lah. Penambahan, ada yang bubur kerabu, ada yang bubur ayam masak rendang ke, ayam masak merah ke, dia orang dah tukar-tukar lah. Kadang tu ada bubur ikan goreng lah, tambah lain. Tapi yang asal dia memang dari yang dulu kita orang memang belajar daripada mak, memang macam tu lah. Tempe tu dengan ayam kicap, macam tu. Sebab dia simple je, tak banyak ni kan. Tak ada rendang-rendang, tak ada santan-santan kan. Orang Jawa dia tak berapa nak sangat santan-santan tu. Sebab nasi ambeng ni kita makan dalam dulang ramai-ramai. Jadi macam lebih erat lah adik-beradik kan, kita berebut ambil lauk-lauk tu kan. Jadi macam lebih erat lagi lah hubungan adik-beradik tu, makan sekali semua. Baru-baru ni nasi ambeng dah dinobatkan sebagai makanan warisan negeri Selangor. Saya harap dengan apa yang kerajaan buat ni, pasal nasi ambeng ni, orang luar dapat tahulah pasal nasi ambeng, dan kalau boleh luar negara pun boleh tahu pasal nasi ambeng ni.